Siap kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'd. Kita baca dulu matan dia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi dzil jalali wa syari'il harami wal halali. Summa salatullahi ma'salami ala nabiyil mustafa tihami. Muhammadil hadi minal dhalali wa afdalis sahbi wa khairi ali. Wa ba'du hadhi zubadun nazamtuha abyatuha alfum bima qad zittuha. Yashulu hifzuha ala al-atfali nafi'atun lil mubtadir rijali. Takfi ma'at taufiqi lil mushtaghili in fuhimat wa unbi'at bil amali. Fa'mal walau bil ushri kazzakati takhruj bi nuri ilmi min zulmati. Fa'alimun bi ilmihi la ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wasan. Wa kullu man bi ghairi ilmi ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Wallaha arjul manna bil ikhlasi likai yakuna mujibal khalasi. Apa tu lah. Baik, yang kita akan baca ni nama dia Matnuz Zubat. Matan Zubat. Matan tu matan lah. Ringkasan daripada ilmu. Orang panggil apa? Pati dia. Zubat ni maknanya daripada jamak dia zubdah. Zubdah ni makna ringkasan penting. Ataupun kita asal zubdah ni buih lah. Maknanya ringkasan yang penting kita. Nanti dia akan cerita dalam ni. Zubat tu apa dia nak? Mana ringkasan penting. Jadi matan ni matan yang penting. Nah, satu matan, satu pati lah. Satu ringkasan yang sangat penting. Kerana dia membicarakan ilmu fiqh. Nah, secara menyeluruh. Jadi lebih lagi dalam syarahan, tapi ni matan dalam bentuk syair. Fil fiqhi, pada menyatakan ilmu fiqh, li syaikhi al-imami al-alim al-allamah Ahmad bin Raslan al-Syafi'i rahimahullah. Wa nafa'ana bihi amin. Jadi kitab ni dikarang oleh Ibnu Raslan. Ibnu Raslan ni nama dia Ahmad bin Husain bin Ali bin Raslan Ar-Ramli Asy-Syafi'i. Gelaran dia Syihabuddin Abul Abbas Ahmad bin Husain bin Ali bin Raslan Ar-Ramli Asy-Syafi'i. Itu nama dia. Kita sebut Ibnu Raslan. Gelaran dia Syihabuddin Abul Abbas. Nama dia Ahmad bin Al-Husain bin Ali bin Raslan Ar-Ramli Asy-Syafi'i. Yang tu dia punya ni lah. Dia punya apa? Nama kitab. Kitab ni ialah nama dia Matan Zubat nama dia. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Mana dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Ini kamu pun dah belajar banyak kali dah. Nah, tentang huraian bismillah tu. Nah, sama kerana beramal dengan hadis kullu amri zibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fa wa aqta. Mengikut Al-Quran, dalam Quran semua surah dimulakan dengan bismillah kecuali surah At-Taubah. Baik, kita masuk pada matan. Alhamdulillahi dzil jalali wa syari'il harami wal halali. Dia bagi bahar rajas ni. Dia atas wazan mustaf'ilun 6 kali. Kalau kamu mengaji arud, kamu tahulah. Mustaf'ilun, 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 mustaf'ilun. 6 kali. Alhamdulil mustaf'ilum ilahi zi mustaf'ilun jalali mustaf'ilun syari'il mustaf'ilun harami wal mustaf'ilun halali mustaf'ilun. Ada timbang lagu tu lah. Alhamdu, bermula segala puji itu. Bermula segala puji itu. Bermula segala puji itu. Walaupun kalimah alhamdu tu kalimah mufrad, tapi dengan makna jamak. Kerana alif lam di situ alif lam lil jinsi. Alif lam lil jinsi ni bila masuk pada mufrad makna dia jamak. Bermula segala puji itu lil ilahi bagi ilah, bagi Allah. Bagi ilah, bagi Tuhan, bagi Allah. Mana mustahiqun, kita takdir dengan mustahiqun. Mustahiqun sebenarnya puji itu lil ilahi, bagi Tuhan, yakni bagi Allah. Semua pujian, puji qadim bagi qadim, puji hadis bagi qadim, puji hadis bagi hadis. Puji qadim bagi semuanya lillah, mustahiqun lillah. Semua pujian itu bagi Allah. Sebenarnya Allah. Jadi kalau orang puji kita jangan nak berasa kemasnya. Semua hak Allah. Ni orang puji kita kembar ni hidung. Nah. Kata handsome lah Syakir. Kembar ni hidung nah. Jadi puji-puji tu lil ilahi bagi Allah zil jalali. Ni sifat ilah. Ilah mana? Zil jalali yang mempunyai kebesaran. Zil jalali yang mempunyai kebesaran. Itu sifat. Ilah tu mausuf. Zil jalali itu sifat. Ilah mana? Zil jalali yang mempunyai kebesaran. Tulis dekat alhamdulillah. Tulis sikit. Tulis kat Melayu kat mana? Musannif memulakan dengan hamdalah. Musannif memulakan dengan hamdalah. Hamdalah tu alhamdulillah. Musannif tu pengarang kitab. Musannif memulakan dengan hamdalah selepas basmalah kerana mengikut dengan Al-Quran yang mulia. Kerana mengikut dengan Al-Quran yang mulia. Kerana mengikut dengan Quran yang mulia. Tak saling ke? Tak saling Mahdi? Tulis situ.
Gitu. Hebat dia tulis kat kitab lah. Musannif memulakan dengan hamdalah selepas basmalah kerana mengikut dengan Quran yang mulia. Dalam Quran macam mana? Mula sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi musannif ni pun dia nak karang kitab syair ni, syair fiqh ni mula dengan bismillah, kemudian alhamdulillah. Itu yang pertama. Yang kedua, kerana beramal dengan hadis. Yang kedua, kerana beramal dengan hadis. Hadis dia hak kullu amri zibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim wa huwa aqta wa fi riwayatin bilhamdulillah. Kamu tengok lihat kita sebelum ni. Nak tulis hak tu panjang. Tulis tu. Alhamdu pada bahasa. Alhamdu pada bahasa. Alhamdu pada bahasa. Pada bahasa Arab. Ialah puji dengan lidah. Ialah puji dengan lidah. Terhadap sesuatu kebaikan. Terhadap sesuatu kebaikan. Terhadap sesuatu kebaikan ataupun keelokan di atas pihak pemuliaan, di atas pihak pemuliaan, di atas pihak pemuliaan. Tu puji pada lurah. Syakir handsome ni. Tu puji tu. Puji dengan lidah terhadap satu kebaikan, keelokan di atas pihak pemuliaan. Itu dipanggil puji. Tapi kalau dia tak handsome, berapa tak handsome lah contohnya. Puji ke poli ni? Gitu. Jadi puji tu di atas satu keelokan, pihak memuliakan. Dia panggil puji. Dan puji pada uruf. Dan puji pada uruf pada istilah. Dan puji pada uruf pada istilah. Satu perbuatan. Satu perbuatan yang terbit ia. Yang terbit ia daripada memuliakan. Daripada memuliakan terhadap pemberi nikmat. Memuliakan, mengagungkan terhadap pemberi nikmat. Kerana dia merupakan pemberi nikmat. Kerana dia merupakan pemberi nikmat. Kerana dia merupakan pemberi nikmat ke atas orang yang memuji. Ke atas orang yang memuji. Ke atas orang yang memuji. Itu boleh puji pada uruf. Allah Ta'ala kita bagi kita mata. Mata ni kita melihat benda baik. Itu panggil puji tu. Mata kita guna untuk kebaikan, itu pujilah tu. Menandakan perbuatan melihat tu kita kata kerana kita memuliakan, mengagungkan terhadap yang memberi nikmat. Allah lah yang beri nikmat. Habis. Wa syari'i al-harami wal halali. Wa syari'i atah pada kata zil jalali. Wa syari'i itu wa huruf ataf. Huruf ataf ni apa dia? Kata penghubung.
Wa syar'i ilahuna wa syar'i yang membuat syariat. Sahibus syariah. Yang membuat syariat ataupun yang menerangkan. Wa syar'i yang membuat syariat, iaitu yang ataupun yang menjelaskan, yang menerangkan al-harami wal halali, halal dan haram. Al-harami wal halali, haram dan halal. Allah Ta'ala lah yang membuat syariat halal dan haram. Allah Ta'ala yang menerangkan halal dan haram. Ada halal, ada haram. Sebab tu pada syariat, pada hakikat Allah, pada majas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi puji bagi Allah yang mempunyai kebesaran, yang mensyariatkan halal dan haram. Allah itu sifat dia. Allah yang mempunyai kebesaran, Allah yang mensyariatkan halal dan haram. Yang mana bila sebut halal dan haram ni, kalau dalam ilmu balaghah dipanggil sebagai bara'atul istihlal namanya. Kamu mengaji dalam Syekh Khalid ada sebut bara'atul istihlal. Mana bara'atul istihlal ni maknanya ialah dia buat satu permulaan yang indah. Dia sebut tu nak menceritakan dalam ni sikit lagi dia ada nak cerita berkenaan dengan halal dan haram. Mana cerita tentang fiqh dia bagi apa? Dia bagi hiddah. Bagi tanda-tanda dulu. Kalau lah qurbah tu dia baca ayat tentang perang. Tentu qurbah nak cerita tentang apa? Perang. Dia ni dia cerita halal haram nak cerita tentang fiqh. Jadi ada permulaan yang indah. Cerita dah. Makna dalam ni nanti dia akan cerita berkenaan dengan perkara wajib, perkara sunat, perkara harus, khilaful aula, makruh, sah, haram, batal, semua akan dibicarakan dalam kitab ni. Summa, kemudian ni atah pada kata alhamdulillah. Summa salatullah, mubtada. Summa salatullah, kemudian bermula selawat Allah. Mana selawat oleh Allah. Selawat daripada Allah ni, kalau selawat daripada Allah ialah dengan makna rahmat. Selawat daripada Allah ni rahmat yang disertai dengan memuliakan. Itu maksud dia. Kalau kata selawat Allah, mana selawat oleh Allah. Jadi selawat tu daripada Allah dengan mana rahmat yang disertakan dengan kemuliaan, ta'zim. Itu mana selawat. Kalau selawat tu daripada Allah dengan makna rahmat yang disertakan dengan memuliakan. Boleh itu. Kalau selawat daripada malaikat dengan makna istighfar. Selawat daripada malaikat dengan makna istighfar, minta ampun. Malaikat berselawat, mana malaikat minta ampun. Kalau daripada mukallaf, kita semua ni lah, selawat daripada kita dengan makna rendah diri dan berdoa. Rendah diri dan doa. Tadarruk dan doa. Dengan makna tadarruk dan doa. Kita selawat ke atas Nabi. Mana kita berdoa ke atas Nabi. Kita berdoa minta Allah Ta'ala merahmati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selawat Allah, mana rahmat Allah. Mak tu asal ma'a, tapi dibacakan dengan baris sukun kerana darurah syair. Summa salatullah, kemudian bermula selawat Allah, mana rahmat Allah. Mak ini ma'a. Mak dia kena macam mak lah, nak wazan syair. Mak salami, beserta salam aku. Mak salami, berserta salam aku.
Mana beserta kesejahteraan. Tu. Salam nak serta kesejahteraan. Jadi bila sebut salatullah, maka kena serta dengan salam. Kalau tidak makruh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Dia tak boleh tidak disertai dengan wasal salam, makruh. Summa salatullah, kemudian bermula rahmat Allah ma'salami berserta salam aku. Iaitulah kesejahteraan. Iaitu kesejahteraan ke atas, kesejahteraan, keselamatan, keamanan. Alan nabiyyi, ke atas nabi. Alan nabi, ala tu ta'alluq mazhar khabar. Takdir dengan nazilatani ataupun nazilani. Alan nabi, turunlah keduanya selawat dan salam. Alan nabi, turunlah keduanya selawat dan salam tu alan nabi, ke atas nabi. Nabi mana? Al-Mustafa, yang terpilih. Nabi yang terpilih. Nabi dengan Rasul, mana lebih umum, mana lebih khas? Nabi lebih umum, Rasul lebih khas. Maknanya setiap Rasul ialah Nabi. Tapi setiap Nabi belum tentu lagi seorang Rasul. Dia ada umum khusus di situ. Jadi dari sudut tingkat martabat, Rasul lebih tinggi martabat dia daripada Nabi. Hak paling tinggi siapa dia? Ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasul ulul azmi, kemudian Rasul-Rasul yang disebut dalam Quran. Kemudian barulah para Nabi. Ada seterusnya. Peringkat-peringkat dia. Jadi Nabi lebih umum daripada setiap Rasul ialah Nabi. Tapi setiap Nabi belum tentu seorang Rasul. At-tihami daripada Tihamah. Tihamah ni mana? Makkah lah. Al-mansub ila Tihamah. At-tihami mana? Al-mansub ila Tihamah, yang dibangsa kepada negeri Tihamah. Tihamah ni mana? Mekah. Nabi berasal dari Mekah. Nabi dilahirkan di Mekah. Rasulullah lahir di Mekah tapi wafat di Madinah Al-Munawwarah. Dan jasad Rasulullah sekarang ni berada di Masjid An-Nabawi, dalam Raudhah kan. Tu bersemandinya jasad yang mulia Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi selawat dan salam ke atas Nabi kita yang terpilih. Nabi ni tak boleh nak usaha. Nabi ni ialah pilihan Allah. Allah tak pilih. Nak jadi wali boleh tak? Boleh usaha. Tapi nak jadi Rasulullah tak boleh. Nak jadi Nabi tak boleh. Semua adalah pilihan Allah. Jadi Nabi daripada mana? Daripada Mekah Al-Munawwarah. Boleh faham? Sekarang tu boleh faham ke? Mudah ya nah. Boleh faham? Siapa tak boleh faham sekarang tu? Syakim boleh faham ke? Boleh baca balik tak? Baca kat adik-adik pula. Tok faham tu? Tok faham. Tok Mozek faham. Kalau hak muda ni tak faham, tak tahulah. Boleh faham Zainuddin? Muhammadil hadi minadh dhalali wa afdalis sahbi wa khairi ali. Muhammadi. Muhammadi tu baca dengan baris bawah lah, sebab dia tu jadi badal pada Nabi. Badal mubdal alan Nabi. Mubdal minhu dia baca baris bawah, maka badal pun baca baris bawah. Jangan risau yang tak ngaji nahwu lagi, pelan-pelan. Bawa cerita dulu. Yang tak faham lagi tak apa, tulis je. Adik-adik kita ada yang tak belajar lagi, baru peringkat awal belajar, tak tahu badal mubdal minhu pun tak tahu. Lama kelas 1 ke, slow lah ustaz minta mengajar tak apa lah. Tulis lah. InsyaAllah lama-lama, sikit-sikit lama faham. Dia mengaji ni bukan boleh sehari, setahun, 2 tahun dah, makan masa lama. Tapi faham.
Muhammadi. Muhammadin ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sifat pada Muhammad Al-Hadi, yang menunjuklah ia Muhammad, Sayyiduna Muhammad. Al-Hadi, yang menunjuklah ia Muhammad, minadh-dhalali, daripada kesesatan. Minadh-dhalali, daripada kesesatan. Nabi Muhammad yang menunjuk, yang menunjuk daripada kesesatan. Nabi kita dibekalkan dengan wahyu. Tulis tu kat Muhammad. Dinamakan Nabi kita dengan nama Muhammad. Dinamakan Nabi kita dengan nama Muhammad. Tulis. Dinamakan Nabi kita dengan nama Muhammad dengan ilham daripada Allah Ta'ala. Dengan ilham daripada Allah Ta'ala. Dengan bahawasanya banyak puji makhluk, makhluk bagi Allah lah. Banyak puji makhluk bagi Nabi Muhammad. Bagi Nabi Muhammad. Bila sebut Muhammad, maknanya makhluk, manusia memuji. Tak kiralah manusia ke apa, semua makhluk Allah lah memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua benda nak puji. Kerana banyak sifat baginda yang mulia. Kerana banyak sifat baginda yang mulia dan indah. Kerana banyak sifat baginda yang mulia dan indah. Tu. Sifat-sifat Rasulullah. Mulia, indah. Sebagai satu contoh yang baik, kita umat yang ikut Rasulullah. Percakapannya, makannya, semua benda lah. Jadi Nabi ni yang menunjuk daripada kesesatan, yang ini kepada hidayah, ini kepada Islam. Kesesatan yang ini menunjuk daripada kesesatan, yang ini kepada agama Islam. Kepada agama Islam yang sebenar. Kepada agama Islam yang sebenar. Wa afdalis sahbi. Ni ataf pada kata Nabi. Ataf pada kata Nabi. Selawat dan salam juga afdalis sahbi. Afdalis sahbi di atas sahabat yang paling mulia. Atau seafdal sahabat. Mana sahabat yang mulia. Ala afdalis sahbi, di atas seafdal sahabat. Ini sahabat yang mulia. Sahabat Rasulullah mulia. Semua sahabat Rasulullah afdal, mulia. Wa afdalis sahbi, dan seafdal sahabat. Mana selawat dan salam ke atas seafdal sahabat. Sahabat-sahabat Nabi mulia semua. Mana sahabat Nabi ni, mereka yang bertemu dengan Nabi, mereka yang bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka yang bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hal keadaan beriman. Mereka yang bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hal keadaan beriman dan mati di atas iman dan meninggal dunia di atas iman. Mereka yang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam hal keadaan beriman dan mati pun di atas iman juga. Dan meninggal dunia pun di atas iman. Man ijtama'a mu'minan bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa mata 'ala zalika. Itu.
Dia ada syarah nama Ghayatul Lepa, tak ingat. Macam ni kita at-tahzib nah. Syarah dia tahzib syarah Mata Zubat. Dia ada satu lagi kitab Ghayatul Ghayatul Bayan. Syarah bagi Mata Zubat. Kalau boleh ambil beli syarah dia supaya senang kira kamu nak rujuk lah. Kalau pandai merujuk lah. Wa khairi ali, Attah pada kata Nabi lagi. Wa khairi ali, dan sebaik-baik keluarga. Wa khairi ali, dan sebaik-baik keluarga. Attah pada Nabi lagi. Wa khairi ali, dan sebaik-baik keluarga. Wa khairi ali, dan sebaik-baik keluarga. Kalau keluarga pada maqam doa ialah setiap orang yang beriman. Kalau keluarga Nabi Banu Hashim Banu Muttalib lah. Kalau makam doa ialah setiap orang yang beriman. Tulis tu. Maka keluarga Nabi, ialah kaum kerabat Nabi. Ialah kaum kerabat Nabi yang beriman. Ialah kaum kerabat Nabi yang beriman daripada Bani Hashim. Daripada Bani Hashim dan Muttalib. Dua anak bagi Abdul Manaf. Dua anak bagi Abdul Manaf. Jadi Bani Hashim dan Muttalib itu dua anak Abdul Manaf. Lepas adik-beradik lah. Itu keluarga Nabi lah. Tapi kalau pada makam doa setiap mereka yang beriman. Jadi mudah-mudahan kita termasuk dalam makam doa tadilah. Habis. InsyaAllah kita akan sambung pula wa ba'du. Balik hafal ni dulu. 3 bait kita baca nah. Alhamdulillahi dzil jalali wa syari'il harami wal halali. Thumma salatullahi ma'salami ala nabiyil mustafa tihami Muhammadil hadi minad dalali wa afdalis sahbi wa khairi ali. Wallahu a'lam. Malam ni Baba mengajar. Bawa kitab Kifayah. Malam ni Baba mengajar. Kifayah. Tak kira lah kitab apa pun, Baba nak baca Kifayah nanti. Dengan hidayah.